Assalamualaikum Puan Syah. Apa perkara pertama yang buatkan Puan untuk menyimpan emas? Okey, so kenapa saya simpan emas? Sebenarnya ada dua perkara yang buatkan saya simpan emas. Satu adalah sebagai seorang wanita, okey, saya simpan emas sebab saya nak wujudkan simpanan saya sendiri. Especially wanita, bila kita dah ada simpanan, insya-Allah apa-apa terjadi kepada kita, kita tak perlu mengharapkan orang lain lah. Okey, dan dari sudut wanita juga, biasalah kita suka shopping kan? Okey, daripada duit saya tu asyik boros berbelanja, saya tukarkan duit itu kepada emas. Saya dah ada aset dan saya juga ada simpanan. Dan yang kedua dari sudut bisnes, sebab sekarang saya menjalankan bisnes public gold, jadi saya alihkan sebahagian income saya daripada bisnes public gold ini kepada emas. Supaya saya ada simpanan jangka panjang dan insya-Allah akan datang saya boleh gunakan emas itu untuk capai matlamat saya lah. Dan antara matlamat saya adalah untuk dijadikan sebagai dana persaraan, insya-Allah. Okay. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas, boleh hubungi saya. Miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan, tetapi miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Semoga perkongsian kami bermanfaat. Langkah pertama hari ini akan memberi impak yang besar pada suatu hari nanti. Jangan lupa follow